first parcel unboxing dekat new office. So sekarang you guys boleh tengok dekat belakang saya ada banyak gila parcel yang baru sampai. So biar kita tak sempat nak buka lagi sebab kita nak tunggu langsir adalah barang dalam bilik ni complete. Baru kita nak start unboxing tapi nampaknya nampak macam lambat lagi because of bulan puasa ni, parcel saya tak sampai, saya tak tahu kenapa. First thing first, let's go. Kita akan unboxing first barang yang kita dapat. Ini kita dapat daripada MXC. And let's see, tengok apa yang dia bagi kat kita sempena bulan Ramadan ni ataupun nak merangkap bulan raya ni. Wey, you guys nampak kat situ kotak dia bagi besar guys. And macam biasa lah MXC dia tulis maximize your opportunities. Mari kita lihat apa ada kat dalam dia. Kena buka slowly. Wah, baru kita perasan guys, dekat sini sebenarnya kotak ni di customize sempena mungkin tema-tema raya. And kat sini nampak tak ada Bitcoin, ada Ethereum, ada SRP, token-token crypto, USDT. First thing first, for sure lah kita akan ada card kat sini. You guys boleh pause kalau you guys nak baca. Next, weh, you guys nampak tak? Dia bagi sejadah dekat saya guys. First unbox kita dapat sejadah. And let's see kita try buka tengok. So dia bagi a plain sejadah kecil. Memang mantap, boleh guna waktu tarawih. And dekat tag dia tu nampak. Ini yang mahal ni guys. Dia tulis dekat tag dia tulis MXC, not for sales. Maksud dia apa? Yang ada barang ni, yang kena barang memang MXC punya geng saja. Yang kedua, oops. Ni apa ni? Kalau tengok dekat sini, okay guys. Memang mantap guys. Dia bagi MXC punya wallet boleh stand guys. So nampak tak? Oh yes guys, nampak tak? Dia memang boleh berdiri guys. Lepas ni memang orang tahulah saya pakai wallet MXC. Next kita tengok apa benda ni guys. Adakah ia makanan ke? Ini apa ni? Okay, kita kena try buka satu supaya baru kita tahu ni apa benda. Ini kopi guys. Bila buka sikit je terus bau kopi guys. Next, you guys nampak dalam bentuk box macam ni. Let's see apa yang kita dapat. Kita dapat decoration guys. Decoration lamp. Kena letak bateri guys. Ini memang automatic akan menyerikan lagi kita punya live dan juga video lepas ni. And finally, ni kotak agak besar. Saya tak sure ni apa. Kita akan buka kejap. Tengok. And here we go guys. Kita dapat jug Aladdin yang dia tulis dekat sini. Dia ada tulis MEXC. Memang customized item. So nampak memang stainless steel. Memang ngam. Mesti juga saja macam nak dapat barang-barang rare macam ni daripada Exchanger. Jangan risau. Hari ni saya ada lagi 5 pack yang saya akan bagi dekat community. And untuk first batch ni for sure lah saya akan bagi dekat the whole team yang support and buka MXC yang ada team kita. Let's say kalau you guys nak juga barang-barang rare lepas ni, jangan risau. Sebab all the merchandise yang saya dapat lepas ni saya akan minta extra untuk saya share dengan you guys semua. Belum ada MXC, buka link dekat bio. Thank you guys.